Guys, Lando pun cakap tak suka dengan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Korang kena tonton video ni sampai habis. Okey. Ala-ala kita cerita politik ni lah kan. Siapa agaknya menteri di mata Cip Lando? Menteri yang paling function dan yang paling tak function sekarang Sekarang, ini. Kepala korang lah itu ya. Kepala atas ni. Kepala. Yang pandai jawab Anwar Ibrahim lah. Blip. Tak payah blip lah. Anwar Ibrahim itu pendapat saya peribadi Ya, kan. peribadi. Kan? Tak ada SKMM nak tangkap. Tak ada. Kalau tangkap tanya orang yang bertanya tadi. Kalau kita sebut nama Lando, siapa yang tak kenal? Beliau adalah pelakon dan juga personaliti seni. Beliau juga adalah antara aktivis rakyat yang paling lantang bersuara. Dah bertahun-tahun dia memperjuangkan isu jalan tar yang berlubang, yang berlopak, terutamanya di sekitar Lembah Kelang ni. Lando ni adalah jenis seorang yang cakap lepas, outspoken. Kalau dia suka, dia terus cakap je tak suka. Dalam satu siri podcast lebih masa baru-baru ini berlaku satu situasi yang menarik perhatian. Podcast itu bukan podcast biasa-biasa kerana tetamu yang hadir ialah Nik Nazmi, ahli parlimen PKR sendiri. Apa yang membuatkan orang lebih terkejut apabila hos bertanya tentang menteri yang paling tak function. Lando terus berani jawab, dipetik terus nama Anwar Ibrahim dan mengkritik kepimpinannya secara terbuka. Lebih mengejutkan lagi adalah siapa yang ada di situ? Nik Nazmi, YB Nik Nazmi yang duduk bersebelahan ketika itu dilihat gelak-gelak santai seolah-olah bersetuju dengan kritikan tersebut. Blip. Tak payah blip lah. Anwar Ibrahim itu pendapat saya. Kejadian ini menimbulkan tanda tanya yang besar. Adakah ahli parlimen PKR sendiri sebenarnya sudah mula hilang keyakinan, kepercayaan terhadap kemampuan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Kalau kita tengok pada realitinya, Lando ni hanyalah salah seorang daripada jutaan rakyat Malaysia yang dah mula bersuara tentang ketidakpuasan hati terhadap kepimpinan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sentimen ini makin meluas kerana kita terkesan dengan isu ekonomi, kos sara hidup, harga barang yang naik dan kepercayaan terhadap kerajaan yang kian goyah. Soalannya sekarang, adakah suara macam Lando ni cuma luahan individu ataupun sebenarnya menggambarkan rasa rakyat Malaysia secara keseluruhan? Korang sendiri macam mana? Function ke tak function Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia? Cuba komen sebab pandangan korang pun sangat-sangat penting. Komen sekarang. Okey guys, sampai di sini sahaja ulasan saya. Terima kasih kerana setia menonton video ini sehingga ke penghujung. Jangan lupa tekan like kalau anda setuju, tinggalkan komen kalau anda ada pandangan, share kalau anda rasa video ini sangat-sangat bermanfaat, dan yang paling penting jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus cakna isu semasa politik dalam negara kita. Jumpa lagi di video yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum dan jaga diri anda baik-baik.